Immigration akan membuat sedikit perubahan Kita cepat balik tu. tentang untuk urusan immigration. Kat mana? Jauh tak tempat ni? Jauh. Jauh lah, 2 jam. Untuk 2 urusan jam immigration. Dan setelah ini nak mohon balik. kepada Ini pelajar pertama para ke pelajar pelajar terakhir dan ni? juga Daripada Khairah balik terakhir, tapi yang balik ke Malaysia direct macam pertama. sampai Tak, adik ni pelajar tahun berapa? kapal terbang Tahun emas 3. boleh berada Sepatutnya tahun di pertama kemah yang sebelah diarahkan kanan. balik dulu kan? Dan mana pelajar yang Tapi menaiki kenapa tahun ketiga AS balik ya, dulu ni? Tahun kita pertama berpindah tinggal kat sana ke ni kemah siap sebelah je. sana. Sebab dia Ke kiri. sebab kami semua macam ni AJK Itu juga kepada semua yang berada di kemah sebelah kiri. Dah sekali dah naik balik Kepada kelab putra. hadirin yang menaiki Balik. MAS Tapi nak balik Mesir lagi tak rasa takut? Ha? Tak rasa takut? berpindah Okey ya. ke kemah sebelah Kita kanan kasih orang mana pun. untuk urusan Ada immigration. kata ada pecah rumah, Tu rompak. ada lah, kat Khairah ada lah. Kat Jadi. Saya lagi sampaikan kepada Okey ya. mereka yang menaiki MAS boleh berada di kemah sebelah kanan